Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Media bersama aku. Kan macam biasa aku cerita pasal bola sepak tempatan. Aku personally memang daripada dulu tak berapa setuju kalau player-player kita tak kisahlah lokal ke, warisan ke, naturalisasi yang memang dah sedia ada dekat overseas tu, dah main dekat Europe contohnya. Lepas tu kita gatal-gatal tangan pergi bawa balik diorang main dekat Liga Malaysia. Lagi-lagi kalau player tu masih ada market value lagi. Kalau kes Lokman Hakim tu kira kes lain lah. Kalau sebelum ni kes Noalin dengan Hong Wan. Sekarang Hector Hevel dan John Irazabal, player warisan baru Malaysia yang baru je dapat IC Malaysia, tahu-tahu sign dengan JDT. Yelah, kita kalau boleh nak ramai lagi player Malaysia main dekat overseas, main dekat liga yang lebih kompetitif, bawa experience main dekat overseas tu untuk manfaat skuad kebangsaan Malaysia Harimau Malaya. Kan ramai yang cakap Liga Malaysia ni kan tak cukup kompetitif, so buat apa diorang ni balik Malaysia main dekat liga yang tak kompetitif? Kan nanti efek performance dia dan development diorang. Hector Hevel sebelum berhijrah ke JDT pada Jun 2025, baru je berhijrah ke Portimonense pada Februari 2025. Daripada Liga Utama China ke Liga Division kedua Portugal. Dalam tempoh 5 bulan bersama dengan Portimonense tu, ada 13 match yang berlangsung dan Hector Hevel ni bermain 13 match tersebut tanpa gagal. Maksudnya dia merupakan player utama Portimonense. John Irazabal pula main dekat Europe di Liga Azerbaijan bersama dengan Sabah FK. Merupakan main player Sabah FK juga. Katanya fans Sabah FK pun sedih jugalah bila dapat tahu John Irazabal ni tak renew kontrak dia dengan Sabah FK. Alih-alih sign dengan JDT balik main dekat Liga Malaysia. Tapi aku faham lah juga kenapa player-player ni decide untuk berhijrah ke JDT. Jaranglah orang lompat company kalau tak dapat better offer, lagi-lagi kalau dia tengah peak performance. First, of course lah sebab duit. Dengan kekuatan kewangan JDT, rasanya JDT tak ada masalah untuk bagi atau offer package gaji yang kompetitif. Mungkin setanding atau lebih baik daripada gaji yang dia terima di majikan lama. Setakat ni JDT atau mana-mana media tak reveal pun berapa gaji yang Hector Hevel dan John Irazabal ni dapat. Cuma kalau ikutkan rekod daripada transfer market, JDT tak spend apa-apa transfer fee pun untuk dapatkan Hector Hevel dan John Irazabal. Dua-dua free agent. Maksudnya kontrak kelab lama memang dah tamat dan kelab tak renew pun kontrak diorang. So JDT jimat sikit lah dekat situ, tak perlu bayar transfer fee ke kelab lama diorang, tinggal nak bayar gaji bulan-bulan je. Boleh jadi juga JDT sebenarnya menyelamatkan karier bola sepak dua player ni. Mungkin kelab lama memang tak nak renew diorang dan tak ada mana-mana kelab pun yang offer kontrak kepada diorang. So JDT datang dan offer kontrak kepada dua player ni. Faktor kedua, aku yakin JDT jual value diorang yang beraksi di ACL Elite, liga bola sepak paling prestige dekat Asia, pentas yang mengumpulkan juara-juara dekat seluruh Asia. Kalau dekat Europe, player-player ni cari peluang untuk join kelab yang bermain di Champions League atau Europa League. Itu yang kelab-kelab corot susah nak dapat player superstar. So sama je lah dekat Asia ni. Kalau main dekat level Asia, sama ada ACL Elite atau ACL 2, kira peak career diorang lah, kira paling power lah sebab dapat main dekat level yang paling tinggi dalam benua Asia ni. Kita tak boleh nafikan fasiliti dekat JDT memang dah next level. Mungkin lagi baik daripada sesetengah kelab dekat Europe. JDT ada training center. Tak adalah player-player JDT ni dipaksa main di padang sewa. Itu pun kadang-kadang ada tunggakan sewa tu. Ada proper dressing room. Tak adalah player-player ni tukar baju dekat tepi longkang. Stadium modern. Kemudahan-kemudahan semua bertaraf dunia. Kalau nak panggil Messi ke Mbappe ke Ronaldo ke main JDT, kira tak malu lah dengan fasiliti macam tu. So ini antara tarikan juga untuk player-player ni join JDT. Gaji stabil, main dekat ACL, fasiliti berkelas dunia, hujung minggu makan BBQ dekat istana, berdiri sebelah-sebelah je dengan pemangku sultan, pergi mana-mana polis escort, duduk pula dekat Johor, Malaysia. Gaji tinggi tapi kos sara hidup rendah. Ini confirm rumah landed, silap-silap rumah sebelah-sebelah je dengan masjid. Kalau boring-boring boleh pergi main dekat Legoland. Kalau dekat Legoland boring, boleh pergi chop pasport, masuk USS Singapore. Apa lagi yang kau nak? Kalau jadi player JDT memang confirm lah akan dilayan seperti superstar. Selain tu, bila duduk dekat Malaysia, bolehlah diorang belajar-belajar juga macam mana culture atuk nenek diorang yang katanya berketurunan Malaysia tu. Adapt dengan culture Malaysia. Sarapan makan nasi lemak, pukul 10 pergi makan roti canai.
create chemistry dengan player-player lokal, so senanglah dia orang perform dengan skuad kebangsaan. Kita faham jugalah JDT develop team bukan setakat nak main dekat Liga Malaysia, tapi dia orang nak compete dekat level ACL Elite tu. Kelab ACL lain spend berbilion-bilion untuk set up team. JDT katanya jauh berganda-ganda lagi rendah tapi masih mampu bagi fight. So itu antara faktor yang aku boleh fikirkan, dan untuk sedapkan hati, husnuzan lah orang cakap dengan keputusan yang dibuat oleh John Irazabal dan Hector Hevel untuk sign dengan JDT. Apa pula pendapat korang? Korang komen dekat bawah. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.